Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Chef Farhan dari Mac Mafia. Kami buat pertama kalinya berada di Bazar Stadium Brunei. Bazar Hasan Al-Bolkiah. Tapi, saya tak bawa mac and cheese. Saya bawa roti john cakul berwarna hitam. Roti dia memang gebu-gebu gebas. Macam ni roti dia, kita custom made. Memang khas untuk kita punya roti john saja. Memang lain. Roti yang tebal, daging yang tebal. Kita ada topping yang berbeza. Kita ada roti john fish and chip, roti john daging berkiai, roti john kambing. Kambing memang hot seller, memang paling laku. Saya ingat orang tak beli, rupanya ramai pula yang beli hot seller yang kambing ni. Kita ada roti john boneless, chicken boneless. Ayam dia kita pakai ayam dada, kita pakai ayam boneless. So rasa dia lagi sedap. Dia ada urat-urat sikit, memang sedap. Dan kita last kita ada fish and chip lah. Kita ada 5 topping, 1, 2, 3, 4 topping, 4 topping. Dan yang specialnya, kita bagi setiap pembelian, kita bagi fries. Setiap pembelian kita bagi macam ni. Roti john dan fries. Ni. Roti warna hitam dan topping dia memang boleh makan satu keluarga. Korang kena datang, korang jangan lupa datang. Rasa kita punya roti john cakul ni yang power ni, memang boleh makan sebeli satu je, kau boleh makan satu keluarga. Memang sedap, memang kenyang, memang padat. Sampai sahur kenyang. Okey, ingat, siapa bagi sedap? Allah bagi sedap. Siapa bagi rezeki? Allah bagi rezeki. Assalamualaikum.